Allahu Rabbi, tak ada rezeki. Okey geng, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di channel Shah M Mencari Start Padu. Okey geng, hari ni aku turun lagi mancing. Hari ni macam biasa geng, aku turun di Sungai Kuantan. Hari ni aku masih dalam mood nak test umpan madu 3. Untuk permulaan itu hari aku ada guna umpan madu 3 campur pandan. Alhamdulillah berjaya. Yang kedua itu hari, baru ni aku dah turun, aku guna umpan madu 3 plus strawberry, gagal geng. Ikan sungai ni tak tertarik dengan perisa strawberry. So hari ni geng, hari ni aku akan guna umpan madu 3 plus pisang, umpan pisang. Okey lah. Okey geng, macam biasa kepada korang yang baru jumpa channel aku ni, ucapkan selamat datang. Jangan lupa support channel aku dengan tekan tombol subscribe, like, share dan komen. Buat sahabat subscriber yang tak putus-putus selalu support channel aku ucapkan jutaan terima kasih. Korang memang terbaik geng. Aku doakan semoga korang dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Okey geng, tanpa melengahkan masa, aku pun belum set up lagi. Aku nak set up barang dulu, kita jumpa geng. Okey geng, hari ni aku berada di spot tebing tinggi geng. So, jomlah, tanpa melengahkan masa, aku nak set up barang dulu. Okey geng, stay tune. Okey geng, untuk set up umpan madu 3 ni aku belajar daripada pengalaman lah. Untuk set up yang masa yang mula-mula tadi, aku tak pakai sarung tangan. Aku tak sangka umpan madu 3 ni dia punya bau memang padu geng. Seminggu melekat bau dia kat tangan tu, sampai nak makan pun tak berselera. Bau dia kuat sangat umpan madu 3 ni. So hari ni aku pakai sarung tangan ni geng. Hari ni aku pakai umpan, set up umpan pisang. Ni dedak ayam macam biasa. Kalau macam Nizam Alias dia guna dedak pellet biji. Tapi aku guna dedak ayam. Sungai ni biasa dedak ayam. Sebab pellet biji agak kurang ikan ambil kat sungai ni lah. Sebab dah biasa orang main dedak ayam, dia makan dedak ayam, dia ambil dedak ayam lah. Lepas tu bancuhan untuk madu 3, kalau boleh jangan isi banyak lah umpan madu 3. Sebab bau dia terlalu kuat. Kalau bau banyak, kalah bau asal umpan ni. Memang kuat bau dia. So kita pasang dulu. Pada mata macam biasa kan, aku guna roti. Aku tak guna pellet biji. Okey. Umpan madu 3. Dia punya bau kalah bau pisang. Memang kena pakai sarung tangan ni. Kalau nak melekat bau kat tangan. Bau buah kulim. Tu buat sahabat-sahabat yang nak guna umpan madu 3, Abang Nizam Alias kita dah buka kat Shopee tu, buka order kat Shopee. Siapa yang nak boleh pergi beli, support Abang Nizam Alias kita. Okey, siap, set up.
Ikan apa yang nak ambil ni? Satu. Okey, dua. Okey geng. Oh, kat lagi. Jom kita buat balingan dulu lah. Untuk setup yang pertama. Kerah sana. Okay geng, semoga ada strike padu, strike mana-mana untuk hari ni dengan menggunakan umpan madu 3 plus pisang. Air pun cantik hari ni. Ni memang air memang cantik hari ni. Tengok ikan pun ada boiling dah. Kita dah balik. Bismillah. Tak nak baling jauh ni. Berat umpan. Semoga ada benam-benam untuk ini. Okey geng. Okey geng. Siap dah setup. Hari ni aku test 2 joran dulu. Tengok lagi. Kalau memerangsangkan aku tambah lagi 1 joran. Tapi aku set up kat ujung tu kot. Ok geng, teruskan menonton. Stay tune. Terbaik. Ha? Okey. Ada dok tu. Ni ada dok. Ada ikan ni. Ada dok. Oh. Ada tak? Kita tengok. Oh. Kasar. Oh, baung. Ada pun baung saiz. Alhamdulillah. Tengok. Ada juga saiz. Sebab tadi saya halus tadi. Dedok gapo gitu. Nah, ni roti ni. Cak kita kepang dengan dedok. Boleh lah. Saiz mana manis. Tadi mula-mula halus je. Nak buang tak boleh. Petua. Ambil dulu. Ikan lampang pun kecil juga. 2 ekor. Aduh. Banyak ikan halus kacau hari ni. Ikan lampang. Tidak. Saiz goreng.
Rod ni patah kan. Tak tahan juga rupanya. Salah buat balingan. Patah. Tak ada rezeki. Dah lah joran tak bawa. Joran spare. Baru nak buat balingan. Ini rupanya kosong lah dalam ni. Tak tahan jugalah. Sikit je fiber dia tak. Kalau macam ni memang tak boleh guna. Sebab dia patah terus. Allahu Rabbi. Tak ada rezeki. Awak dapat ikan ke? Kaloi. Kaloi? Naik? Terlepas ke? Boleh ambil? Tak boleh ambil? Ui, besar. Ui. Besar ke? Oh, dia menangkap-nangkap je. Kaloi ke? Tengah tu lah. Ha. Barau tu. Putus barau. Halus tali. Makan lah ikan ni. Makan. Abang tak nak? Kena bagi orang ni. Boleh juga lah. Nah. Okey. Pegang elok. Okey. Okey, bang. Terima kasih, bang. Allah. Kaloi. Kasar sih. Kaloi. Okey. Abang tadi bagi ikan ni. Jom kita timbang. Tengok berapa berat dia. Ikan kaloi. Ikan gurami. Kita timbang. Oi, hampir 2 kilo. 1.835 kilogram. 1.8 kilo. Ui, besar. Alhamdulillah ni abang tu bagi rezeki. Kita ambil gambar dulu. Okey, masa dah time. Macam biasa, jom kita tengok hasil keseluruhan untuk hari ni. Bismillah. Lebih. Okey. Okey gang, hari ni dengan menggunakan umpan madu 3 plus pisang, alhamdulillah ada strike gang, ikan baung. Oh,
Cocok kat bawah. Ni baung saiz manis-manis. Lepas tu ni ikan lampam ekor merah. Ni aku nak release balik lah. Dengan seekor lagi ni anak ikan baung. Ni anak ikan baung dengan lampam ekor merah ni. Dua ni aku nak release balik. Okey. Kemudian seekor tadi ni ikan kaloi, ikan gurami. Ada pakcik kat sebelah ni bagi. Saiz 1.8 kilo ni. Memang saiz padu lah ikan kaloi. Alhamdulillah. Memang saiz padu lah. Semoga pakcik tu dimurahkan rezeki lah. Kena bagi aku ikan kaloi ni. Saiz memang padu kan. Sebab dia cakap je kalau aku tak nak ni, dia nak bagi kat apa? Dia nak lepas balik ikan ni. So aku ambil lah. Okey geng. Aku ingat kita jumpa lagi lah di next video. Mencari strike padu di sungai insyaAllah. Assalamualaikum geng.